Hai, Assalamualaikum, bersama dengan Sela pada hari ini dengan topik kita Everyday Diamonds, Everyday Confidence. Untuk mereka yang baru saja join live kita pada hari ini Sela bersiaran langsung daripada Habib TRX. Okey, kalau contoh anda berada di sekitar kawasan sini, bolehlah berkunjung di Habib TRX pada hari ini. Tapi contoh kalau anda berada di kawasan lain, jangan risau, semua item yang Sela peragakan hari ini anda boleh dapatkan dengan cara screenshot sahaja. Item yang saya tengah peragakan pada hari ini. Lepas tu anda boleh terus hubungi dengan bilik pameran yang berdekatan dengan kawasan rumah anda. Okey, sebentar. Okey, sebelum kita mulakan sesi live kita kita nak tunjukkan semua item ini. Okey, saya nak sharekan dulu harga emas semasa pada hari ini. Okey, untuk harga emas semasa emas 999 hari ini adalah RM640 dengan potongan harga RM12 di bilik pameran Habib sekarang ini, menjadikannya sebanyak RM528. Dan juga untuk emas 916 harga hari ini adalah RM595, potongan harga RM12 menjadikan sebanyak RM583. Okey, alright, itu untuk harga emas semasa pada hari ini. Okey, untuk harga trade in dan juga buyback pada hari ini adalah RM511 untuk emas 999 dan juga RM469 untuk 916. Okey, jom kita tengok sama-sama apakah item-item yang saya peragakan pada hari ini. Okey, kalau untuk barang-barangan diamond yang saya peragakan pada hari ini, okey, jom kita tengok pada cincin. Cincin hari ini saya ada something yang very special untuk semua. Okey, kalau tengok di jari manis sekarang kita ada sebentuk stackable rings, di mana cincin ini sebenarnya didatangkan dengan satu cincin. Satu cincin sahaja tetapi dia adalah stackables. Macam tu. Okey, kiranya anda bayar satu harga untuk dua cincin ini. Okey, satu harga untuk dua cincin ini. Okey, harga cincin ini adalah RM7,999. Okey, RM7,999. Ini sangat-sangat cantik ni. Kalau contoh ada yang berminat dengan stackable rings yang saya tunjukkan ini, anda boleh sahaja screenshot, terus hubungi dengan bilik pameran yang berdekatan dengan kawasan rumah anda. Okey, yang ni kalau saya memang stackables kan, saya stackkan it together jadi macam ni. Kita stacking dia macam ni. Tapi kalau contoh anda nak pakai secara berlainan jari, macam ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, nak pakai dekat tangan lagi satu pun boleh. Okey, tapi kalau contoh anda memang nak stackkan dia sekali, seperti asal, anda boleh buat dia seperti ini. Okey, alright, this one RM7,999 yang ini menggunakan mutu emas 750. Okey, 750, dia ada dua warna-warna emas. Di bahagian belakangnya kalau anda tengok, okey, kita ada yellow gold dan juga white gold. Okey, yellow gold dan juga white gold. Hai Ronak. Alright. Okey, seterusnya this one. Kalau anda tengok kan, lagi satu. Kalau untuk tangan jari yang lagi satu ni salah, ada sebentuk cincin yang unik juga. Harga dia berapa? Sekitar RM999 saja. Kalau anda tengah cari cincin diamond yang orang kata affordable, okay, masih lagi dalam kategori yang anda boleh miliki, RM999 ya. Untuk item ini menggunakan mutu emas 375. Yang ini adalah cincin yang berwarna rose gold. Okay, 375 rose gold, mempunyai round cut diamond sebanyak 50 butir. Jadi yang ini sangat-sangat cantik kalau anda berminat. Okay, tu diamond atau chrome. Okay, Siti Fairuz, kalau yang ini ke stackable ring ini adalah diamond. Okey, tetapi didatangkan juga di dalam warna white gold. Okey, yang ini warna white gold dan di bahagian hadapan ni memang full diamonds. Okey, kat di sini memang full diamonds. Sangat-sangat cantik. Dia ada sekitar 87 lebih round cut diamond dekat atas permukaan dia. Okay, alright, ini untuk stackable ring yang saya tunjukkan sekarang ini. Jom kita baca lagi komen. Harga program trade in dengan buyback berapa ya? Okay, untuk Rozila. Okay, Rozila, hari ini untuk harga emas 999 adalah RM640. Tetapi di bilik pameran Habib sekarang kita ada potongan harga sebanyak RM12. Jadi jangan lepaskan peluang. Pada hari ini emas 999 adalah RM528 dan juga 916 RM583 selepas potongan harga RM12. Manakala
Manakala untuk 999 harga trade-in dan juga buyback RM511 dan juga 916 RM469 untuk buyback dan juga trade-in. Nak tengok rantai leher orok Aina boleh, tapi ada tak spesifik collection yang Aina nak tengok? Okay, kalau ada spesifik collection yang Aina nak tengok, boleh komen dekat bawah. Nak tengok rantai leher Granita ke, Gondola ke, Beats Planet, Zili dan sebagainya, boleh komen dekat bawah. Okay, cover budget 10k dapat berapa gram? 10k. 10k mungkin kita boleh kirakan dalam sekitar 15. Okay, 15 gram. Okay. Alright. Okay, seterusnya kalau ada sebarang lagi komen, boleh komen di ruangan komen di bawah. Okay, jom kita nak sambung balik untuk kita. Ini dia, tunjukkan koleksi diamond yang berada dengan Sela pada hari ini. Okay, kalau di tangan Sela sekarang ni, kita peragakan dua bentuk bangle. Okay, dua bentuk bangle. Kalau bangle yang bersama dengan Sela ni adalah bangle diamond. Okay, dia adalah emas yang bertatakan diamond. Okay, emas yang bertatakan diamond. Untuk bangle sebelah kanan ini, okay, kalau kita tengok yang ini dia design dia unik sikit. Yang ni design dia macam design pintalan. Okay, design dia macam design pintalan. Ada diamond di bahagian atas, dia tekan dalam white gold. Okay, mutu emas dia adalah 375 white gold. Sama juga dengan sebelah ni. Mutu emas ni datangkan dalam mutu emas 375 white gold. Ada diamond sangat cantik. Yang paling penting, diamond digunakan is a natural diamond. Jadi anda boleh peragakannya. Contoh nak bawa pergi keluar jalan-jalan, bawa pergi kerja, boleh yang ini. Okay, alright, untuk yang this one, harga dia RM4,410, manakala untuk yang ini sekitar harga RM4,455. Okay, alright, itu untuk tangan sebelah kanan. Okay, jom kita baca lagi komen di bawah. Nak tengok cover boleh Siti Fairuz. Saya cuba untuk dapatkan gelang tangan cover untuk anda. Okay, hi, Zili white gold bracelet please. Okay, your my cupcakes boleh. Saya cuba untuk dapatkan item tersebut juga. Okay, 16 tak dapat, ya 10k atas sikit. Kalau 16 gram tu dia akan naik sikit harga dia untuk Siti Fairuz. Tapi dalam lingkungan berat tersebut lah yang saya mention sebentar tadi. Hai Sela, ada tak solitaire ring white gold budget 2k? Kita cuba untuk dapatkan item tersebut juga. Kalau ada, Sela cuba untuk tunjukkan kepada anda. Okay, kalau dalam sekitar 2k tu mungkin anda boleh dapat dalam loose stone. Tapi kita cuba untuk dapatkan item yang anda minta. Okay, alright, jom kita tengok tangan sebelah kiri pula. Kiri ni pun kan cantik juga kalau anda sedang mencari cincin diamond. Cincin diamond yang anda boleh peragakannya untuk keluar berjalan-jalan, nak pergi kerja dan sebagainya. Kalau yang ini, nampak tak? Sangat-sangat berkilau. Ya, saya memang suka yang ini. Dia sangat-sangat berkilau untuk cincin diamond ni. Okay, menggunakan mutu emas 375 juga. 375 white gold. Okay, 375 white gold. Kalau yang ini harga dia sekitar RM1,650. Kalau contoh ada dalam kalangan anda semua ni yang mungkin sedang mencari wedding ring, wedding ring ke cincin tunang, cincin perkahwinan, okey, ini pun saya suggestkan kepada anda untuk anda dapatkan. Sangat-sangat cantik. Okay, alright, untuk item ini harga RM1,650. 375, mutu emas 375 dan juga bertatakan sebanyak 59 butir round cut diamond. Okay, 59 butir round cut diamond, sangat cantik. Mungkin kita boleh pakai dekat jari sini untuk kita tunjukkan kepada anda. Macam ni kalau dekat jari manis. Okay, very sweet. Very sweet. Dia sangat-sangat manis design dia kalau anda nak peragakan untuk hari perkahwinan anda. Okay, alright, seterusnya yang ini. Untuk item ini anda boleh dapatkannya dalam sekitar harga RM1,399. Okay, RM1,399 menggunakan mutu emas 375 white gold. Okay, 375 white gold bertatakan sebanyak 79 butir round cut diamond. Okay, 0.26 carat untuk setiap diamond ni. Untuk secara total je lah. Okay, alright, seterusnya jom kita tengok pula. Okay, kalau untuk bangle
diamond yang saya tengah peragakan sekarang ni, okey, yang saya pakai ni dua-dua adalah berwarna yellow gold. Okey, dua-duanya adalah yang berwarna yellow gold. Yang first, kita ada adore bangle dekat sini. Kalau anda sukakan diamond bangle yang minimalist, yang very feminine, untuk orang kata kita tengok kan, cantiknya, very macam sesuai untuk anda peragakan, stacking dengan any item, this one. Okay, alright, untuk adore bangle ini harga dia RM3,298. Okay, menggunakan mutuk emas 375 yellow gold. Okay, bahagian lock dekat tepi ni. Okay, dia menggunakan side lock seperti ini, dan juga size yang saya pakai sekarang adalah size S. Okay, size yang saya pakai ni size S. Okay, kalau contoh anda nak dapatkan item ni, boleh screenshot sekarang. Okay, boleh screenshot sekarang. Okay, kalau yang ini, yang ni diamond dekat bahagian tengah. Okay, kalau yang this one, diamond dekat bahagian tengah. Kalau yang ini, dia bahagian sekeliling ataupun seluruh di bahagian center ini. Okay, secara berseluruh di bahagian center ini. Sangat-sangat cantik. Still menggunakan mutuk emas 375 yellow gold. Kalau anda tengok, okay, lock dia macam ni. Okay, untuk item ini anda boleh dapatkan dengan harga sekitar RM20,750. Okay, yang ni 750. Yang ni 750. Sorry, 750 yellow gold. Okay, 25 butir rangkap diamond lah untuk setiap pieces yang berada di sini. Memang sangat-sangat cantik. Okay, kalau berminat boleh dapatkannya sekarang. Okay, yang bukan GIA ya Sheila. Okay, saya cuba untuk dapatkan. Selalunya kalau untuk macam solitaire, okay, mungkin anda boleh dapatkan cincin yang dia membentuk seperti solitaire. Kalau untuk satu diamond sahaja, kita tak ada lah. Okay, kalau untuk yang bukan GIA, selalunya kita tengok dalam diamond yang banyak-banyak dekat bahagian tengah tu. Nanti saya cuba untuk tunjukkan kepada anda. Lebih kurang macam inilah. Dia macam ada banyak-banyak diamond, okay, membentuk sebagai satu cincin solitaire. Nanti saya cuba untuk tunjukkan kepada anda. Kat mana ni sis? Halo untuk Aminah. Sekarang ni saya berada di Habib TRX. Okay, cantik. Ya, betul tu. Aliza, mana satu tu yang mungkin berkenan di hati Aliza? Boleh komen di bawah. Okay, tapi yang itu untuk apa yang saya pakai. Okay, untuk apa yang saya pakai. Dekat depan saya ni banyak lagi item yang saya tak sempat nak tunjuk kepada anda. Okay, kita cuba untuk tunjukkan satu-satu kepada anda semua. Okay, alright, saya terusnya. Berapa segram? Okay, Nozal, hari ni kalau untuk 999 dan juga 916 kita ada potongan harga RM12. Okay, hari ni untuk 99 adalah RM528 dan juga 916 RM583. Okay, tadi ada yang request kan kepada Sheila. Sekejap, Sheila baca balik nama yang request tadi. Untuk Siti Fairuz kan? Okay, Siti Fairuz nak tengok cover. Okay, cover yang dengan Sheila sekarang ni, yang ini 24 gram. Kita selit gold sikit ya. Yang ini 24 gram, yang ini 15 gram. Sheila tunjuk yang minimalist lah untuk anda. Okay, 15 gram, yang ini 17 gram. Okay, kalau untuk 15 gram so far Sheila tak ada kan? So far saya tak ada sekarang tu dekat sini lah. Dekat sini. Tapi anda boleh lah, okay, berkunjung ke bilik pameran yang lain untuk dapatkan dalam sekitar berat 15 gram. Okay, alright, yang ini kan kalau anda tengok, 3 bentuk cover dengan Sheila ni, dia punya berat semua berbeza. Okay, berat dia ketiga-tiganya berbeza. Kalau yang ini, yang paling hujung ni, berat dia sekitar 18 gram. Yang 18 gram ni harga dia RM11,568. Okay, RM11,568. Kalau yang tengah ni kan, tengah ni sekitar 15 gram. Okay, 15 gram ni anda boleh dapatkan dengan harga RM9,799. Okay, yang ni 15 gram lah. Yang ini 15 gram. Kita ada yang ni. Okay, RM9,799. Kalau yang ini berat 17 gram, RM10,703. Okay, size yang saya pegang sekarang ni size S. Okay, size yang saya pegang sekarang ni size S untuk Siti Fairuz. Kalau Siti Fairuz berminat Siti Fairuz, boleh screenshot sekarang. Okay, boleh screenshot sekarang, terus hubungi bilik pameran yang berdekatan dengan kawasan rumah anda. Hari ni saya bersiaran langsung daripada Habib TRX. Okay, alright, yang adore itu dah ada Sheila. Wow, Starlun dah ada ring adore tu. Okay, nanti saya cuba untuk dapatkan cincin yang seperti solitaire. Adik. Okay, senyada kena cari yang lebih kurang macam tu. Okay, alright, seterusnya. Alright, saya nak baca lagi komen dekat bawah. Diamond ring tadi, Aliza yang ini kan. Diamond ring tadi yang ini memang cantik Aliza. Okay, kalau untuk mereka yang berminat dengan diamond ring yang saya tengah peragakan sekarang ni pun, anda sebenarnya boleh
peragakan untuk hari perkahwinan anda. Tapi contoh, kalau tak nak berkahwin pun tak apa, boleh pakai untuk anda punya everyday use. Maksudnya macam mana everyday use? Contoh anda pergi kerja kan, nak pakai buat pergi kerja, keluar jalan-jalan, okay, it's okay. Yang ni masih lagi sesuai untuk anda peragakan. Okay, wow, beli 17 gram lah, tambah sikit je lagi. Kan, beli 17 gram, tambah sikit je lagi. Kalau anda beli 17 gram, sekejap saya tengok. 17 gram. Ni 17 gram untuk Siti Fairuz anda dapat RM10,703. Yang ini. Tapi kan upah dia berbeza-beza tau. Anda kena tengok kepada design juga. Okay. Cuma design saya tengah pegang sekarang ini dengan berat sekitar 17.44 gram. 17.44 gram anda dapat RM10,703. Dah tambah sikit lagi anda boleh dapat yang lagi yang lagi berat lah. Okay, kalau contoh Sila ada juga yang 11,000. 11,000 ni kan untuk Siti Fairuz. Yang ini ada beads. Okay, yang ni ada beads. Yang ni dalam 18 gram, harga dia RM11,568. Okay, dua warna emas lah. Dua warna emas. Okay, alright. Okay, seterusnya untuk Starloan. Okay, Starloan saya cuba untuk dapatkan. Okay, sekitar 2,000 kan. Saya ada yang seperti ini. Okay, macam yang saya cakap tadi, kalau untuk cincin yang bukan GIA, okay, kita ada sekarang ini sekitar harga RM2,525. Okay, ini cincin solitaire yang anda boleh dapatkan sekarang inilah. Okay, yang saya pegang ni dalam saiz 19. Okay, dalam sekitar saiz 19. Mempunyai satu butir round cut diamond. Untuk dia punya carat adalah 0.25 carat. Okay, 0.25 carat. Okay, menggunakan mutu emas 375. 375 white gold. Okay, anda tengok. Okay, yang ini kan untuk anda yang nak peragakan item ini memang sangat-sangat cantik kalau anda tengok ya. Sekejap saya cuba pakai dekat jari. Dia nampak macam ni, very minimalist tapi dia pop up. Okay, very minimalist tapi dia sangatlah stand up di jari anda. Okay, alright, untuk Starloan, kalau Starloan masih lagi bersama dengan saya sekarang ini, Starloan juga boleh dapatkan item yang saya tunjukkan sekarang ini. Kalau yang ini, dia harga dia lain sikit lah. Okay, yang ni harga dia lain sikit lah, tapi anda juga boleh dapatkannya. Okay, dalam sekitar harga 12,000. Yang ni dalam sekitar harga 12,000. Tapi cantik. Anda tengok dia punya sparkle. Okay, anda boleh tengok kilauan untuk diamond dia. Okay, sekejap saya tunjukkan secara stacking. Okay, mana-mana yang mungkin berminat dengan item ini, okay, anda boleh sahaja terus screenshot. Okay, terus screenshot item-item yang anda inginkan daripada live Sila sekarang ini. Jadi anda boleh dapatkan item tersebut lah. Contoh bila dah Sila habis live nanti, boleh terus screenshot. Okay, dan screenshot. Thank you Sila. Okay, you welcome untuk Starloan. Okay, itu untuk diamond ring. Okay, untuk diamond ring ni kita banyak tau sebenarnya. Untuk diamond ring kita banyak sangat, tapi anda kena request bentuk apa yang anda nak. Okay, bentuk ataupun cut apa. Ke anda nak tengok diamond bangle ke, boleh sahaja, tak ada masalah. Okay, alright, rantai tu berapa? Rantai yang mana? Rantai yang saya pakai ni ke? Okay, rantai yang saya pakai ni saya lupa untuk tunjukkan kepada anda. Okay, yang saya tengah peragakan sekarang ni sebenarnya merupakan daripada Tulus Collection. Okay, rantai leher yang saya tengah peragakan ini sebenarnya didatangkan dengan pelbagai jenis huruf. Okay, yang bestnya juga untuk rantai leher ni bukan sahaja dia ada huruf ABC, dia juga ada dari tulisan Jawi. Okay, contoh kalau ada A kat sini, saya peragakan sekali dengan huruf Hamzah. Okay, sekali dengan huruf Hamzah. Okay, contoh kalau nama anda macam Sila, kalau kita nak guna huruf Sin, Shin, okay, Sa dan sebagainya pun kita ada juga. Itu bestnya untuk Tulus Collection ini. Menggunakan mutu emas 375, dia juga bertatah dengan diamond sekali. Harga dia sekarang ini RM1,799. Panjang 45 cm. Okay, panjang 45 cm. Kalau anda tengok ada dua bahagian, satu ada diamond, satu lagi menggunakan rona emas yang berwarna white gold. Okay, white gold dan juga yellow gold. Dia memang bersekali dengan pendant tau. Okay, yang ni dia memang sekali dengan pendant. Jadi kalau anda peragakannya, anda boleh pakai untuk macam harian kan, pergi kerja kan. Sekarang kan memang orang trend pakai rantai leher bersama dengan dia punya initial ataupun nama. Contoh macam nama Ozaira, pakai huruf O. Pakai pula nama Sela, pakai huruf S. Okay,
Macam itulah. Alright, okay, seterusnya itu untuk rantai leher tau, untuk Wawa. Okay, pakailah cover tu, nak tengok sis boleh. Cover Sela boleh pakai kan. Okay, sekejap. Okay, kita pakai cover yang ada dengan Sela sekarang ini. Cover yang Sela pakai sekarang ni semuanya dalam sekitar berat bawah 20 gram tau. Okay, yang Sela pakai ni semua bawah 20 gram. Jadi kalau contoh nak pakai orang kata cover minimalist, bolehlah dapatkan item-item yang saya tunjukkan sekarang ini. Saya zoom sikit. Okay, alright, this one untuk anda. Okay, mana-mana yang nak screenshot boleh screenshot sekarang ini 3 cover minimalist yang bersama dengan Sela. Okay, untuk berat dia semua dalam lingkungan 15 gram sehingga 18 gram. Okay, kalau anda nak something yang unik, boleh dapatkan yang beads. Nampak tak yang beads tu, warna white gold. Nampak tak kilauan dia, sangat-sangat cantik. Okay, alright, ini dia koleksi Oro Italia 916 untuk cover bangle yang bersama dengan Sela sekarang ini. Okay, itu untuk cover bangle. Okay, jom kita tengok lagi apakah item yang anda boleh dapatkan dengan Sela pada hari ini. Size X tak XS ke cover tu? Okay, kalau untuk size XS, apa yang Sela boleh cadangkan kepada anda, jarang sebenarnya kita nak jumpa size XS untuk cover. Okay, untuk bangle. Okay, kalau contoh tak ada, apa yang Sela suggestkan kepada anda boleh custom. Okay, datang sahaja ke bilik pameran untuk custom size. Okay, untuk custom size. Bukan custom design. Okay, custom untuk size sahaja. Alright. Tapi kalau contoh anda nak size yang mungkin tiada di sini, itulah orang kata solution je lah untuk custom size. Okay, yang itu untuk Siti Fairuz. Cover all best ada around 20k. Ada 20k ada. Kalau contoh anda nak tengok, anda sebenarnya boleh berkunjung ke bilik pameran. Cumanya kalau untuk 20k dengan Sela yang ini. Okay, kan saya tak pasti design macam mana yang anda nak, okay, ataupun warna macam mana yang anda nak. Tapi yang dengan Sela ni kita ada yang berwarna full yellow gold. Okay, cover ni dia tak ada all best sangat. Dia tak ada all best sangat. Kita ada lagi all best dalam sekitar 50 gram. Okay, kita ada yang lagi sekarang 50 gram. Cuma kalau yang dengan Sela ni sekitar 20 gram. 24.08 gram, 14,770 ringgit. Okay, 14,000 anda boleh dapat dalam sekitar 24 gram. Yang ini warna full yellow gold. Sekejap Sela cuba pakai. Okay, kita cuba untuk tengokkan apabila kita peragakannya di bahagian pergelangan tangan. Dia macam ni. Okay, dia macam ni. Cantik untuk cover ni. Nampak sangat-sangat moden. Okay, kalau contoh ada minat dengan item ni, boleh terus dapatkannya sekarang. Nak kosong tu, nanti next week nak pergi serbu. Nak kosong tu, kosong mana tu? Kosong yang tadi tu. Serbu, jangan tak serbu. Okay, boleh berkunjung ke bilik pameran. Okay, sementara stok masih ada. Okay, jangan tunggu lama-lama. Okay, boleh terus hubungi bilik pameran. Kalau contoh nak reserve dan sebagainya, boleh terus hubungi mereka. Okay, yang ini. Yang ini yang Siti Fairuz inginkan tu kan. Terus dapatkan yang ni size S tau. Dia ada 2 color. 2 warna-warna emas. Yang ini dia bukan full yellow. Yang ni dia ada sekali dengan sedikit rona warna emas seperti rose gold. Okay, yellow gold dan juga rose gold. Yang ini yellow gold dan juga rose gold. Tapi still cantik. Anda boleh peragakannya seperti ini. Nak stacking dengan bangle diamond pun cantik. Kalau anda tengok sekarang ini, diamond bangle dengan cover bangle masih lagi kena. Yang ni masih lagi lah sesuai. Okay, apa tak? Yang ni pun anda boleh buatkan sebagai stacking harian anda. Stacking harian tu maksudnya kalau contoh anda nak keluar jalan-jalan ke, nak keluar bawa pergi kerja ke, buat stacking macam ni. Diamond plus cover bangle. Diamond bangle plus dengan cover bangle. Sangat-sangat cantik. Okay, cincin bunga klasik ada design tak? Cincin bunga klasik ada design tak? Bunga klasik yang macam mana tu? Nak apa? Koleksi emas ke apa? Boleh komen dekat bawah. Anda nak macam mana? Emas 916 ke, nak emas 999 ataupun nak diamond. Kita pun ada juga barangan diamond yang mempunyai design-design bunga. Okay, boleh komen dekat bawah tau untuk KZD. Cincin belah kanan tu chrome 916 ke? Bukan, yang ini ke? Cincin sebelah kanan ni sebenarnya dia adalah diamond ring. Okay, diamond ring yang didatangkan dengan mutu emas 750. 750.
750. Yang ini dia dua rona warna emas lah. Kita ada rona emas putih dan juga kuning. Okay, 750. 750 bermaksud kuantiti emas di dalam item ini adalah sebanyak 75% kandungan emas. Okay, dua rona warna lah. Anda boleh dapat warna white gold dan juga yellow gold. Nak buka, lepas tu pakai pula dekat sebelah sini. Buat macam ni. Yang macam ni pun boleh, anda nak buat macam ni pun boleh, nak pakai sebelah lagi kan. Bestnya anda bayar satu harga tetapi dua item, dua cincin yang anda akan dapat. Nampak tak? Okay, boleh buat macam tu. Tapi cantiknya kita stacking lah. Cantiknya kita stacking sekali. Nampak tak? Okay, memang dia meant to be together lah. Seperti ini. Okay, alright, this one untuk Wawa. Kalau bracelet 18cm, Kavo kena ambil saiz apa? Okay, kalau untuk Kavo bangle itu sebenarnya kita memang kena tengok saiz tangan anda. Okay, kita kena tengok saiz tangan anda. Sebab kadang-kadang kita punya bracelet dengan bangle ni ukuran dia mungkin boleh jadi berbeza tau. Okay, tapi kalau contoh anda nak dapatkan Kavo bracelet, okay, kita juga sebenarnya available dalam bentuk bracelet. Kavo ni bukan bangle sahaja, Kavo juga ada dalam bentuk bracelet. Cuma kalau anda dapatkan dalam bentuk bracelet, anda masih lagi boleh ambil dengan saiz 18.5cm. Okay, kalau nak bracelet, kalau nak Kavo bracelet, anda boleh dapatkan dalam 18.5cm. Tapi contoh kalau nak beli bangle, okay, apa yang saya sarankan adalah untuk ukur tangan anda, ataupun anda boleh datang berkunjung ke bilik pameran untuk try item-item bangle Kavo di tangan anda untuk tengok apakah saiz anda. Okay, alright, seterusnya boleh payment credit card installment. Okay, kalau untuk Fatin dekat bilik pameran, okay, kaedah pembayaran anda boleh lakukan adalah seperti cash ataupun online transfer. Okay, 916 cincin bunga klasik. Okay, saya cuba untuk dapatkan 916 cincin bunga klasik. Okay, untuk KZD. Alpha is, hi sis, hi. Okay, gelang tangan bajet 4,000 ke bawah please. Okay, Alpha is, nak gelang tangan apa? Emas apa? Sebab dengan saya sekarang ni, saya ada juga gelang tangan dalam bajet sekitar RM4,000 ke bawah. Antaranya yang seperti ini dan juga seperti ini. Saya tunjuk yang kiri lah. Kiri ni kita ada satu gelang tangan yang sangat-sangat cantik. Okay, yang bestnya dia adalah emas. Okay, emas yang juga ditatahkan dengan diamond, bertatahkan diamond. Okay, yang ini adalah Adore bangle. Adore bangle di mana anda boleh dapatkannya dalam sekitar RM3,298. Okay, RM3,298. Tapi kalau untuk Alpha Ace, okay, emas 916, gelang ya, bangle ke maksud anda? Bangle ke bracelet? Okay, kalau gelang saya cuba untuk dapatkanlah RM4,000 ke bawah. Okay, tapi kalau contoh sedang mencari emas 375, ini dia 375, RM3,298. Kalau anda nak something different, yang ini dia lebih sikit lah. Okay, sekitar RM20,750. Tapi untuk Adore ni, sangat-sangat cantik kalau kita peragakan ni secara solo. Nak stacking dengan any item pun sangat-sangatlah sesuai. Okay, nak tengok Zili. Oh, Zili tadi. Zili kita ada ambil ke? Kejap. Zili white gold. Saya mungkin terlupa ya. Ada yang request tadi kan nak tengok Zili. Okay, alright, yang ini Zili. Zili yang dengan saya sekarang ni merupakan Zili bracelet berwarna yellow gold. Okay, sorry tau, you're my cupcakes. Terlambat Sila terlupa. Okay, this one. Zili white gold bracelet dengan saya sekarang ini dalam sekitar berat 5.36 gram. Okay, 5.36 gram. Untuk Zili bracelet ni yang warna white gold ni sebenarnya merupakan salah satu keluaran terbaru. One of the new item, latest item yang bersama dengan saya sekarang ini. Jom kita pakai dekat tangan. Sangat-sangat cantik. Kalau mungkin ada mana-mana yang sedang mencari bracelet untuk batal air sembayang. Okay, batal air sembayang yang ini pun sangat-sangatlah sesuai ya. Nampak tak? Saya sentuh sikit je, anda boleh nampak kilauan yang dihasilkan oleh Zili bracelet ni. Walaupun dia comel je, beads dia kecil comel macam tu je, tapi kilauan dia memang sangat-sangat unik untuk anda semua. Nampak tak? Okay, alright, this one untuk cantik ni yang saya pakai please. Saya pakai macam ni boleh? Cantik kan? Okay,
Cantik sangat Zili ni. Kan kalau anda nak stackingnya dengan any item, okay, kita cuba stackingkan dengan diamond. Boleh tak kalau saya stackingkan dengan diamond? Okay. Ini kalau kita stackingkan dengan diamond, anda nampak sendiri lagi naik seri untuk tangan kita. Sebab dia ada white gold, sekalikan dengan diamond kita yang berwarna putih yang sangat-sangat cantik ini. Okay. Okay, mana-mana yang berminat, anda boleh dapatkannya harga RM3,306. Okay, RM3,306. Panjang yang saya tengah pakai sekarang ini sekitar 17.5 cm. 17.5 cm. Okay, untuk your my cupcakes, okay, boleh screenshot sekarang. Screenshot sekarang, jangan lepaskan peluang ini. Sementara Zili bracelet berwarna white gold masih lagi ada. Okay, jangan lepaskan peluang ini. Okay. Okay. Alright, seterusnya cantiknya, ya betul cantik sangat-sangat sekarang ni. Okay, untuk Nur Syazwan, Zili and Granita untuk baby. Kalau Zili and Granita untuk baby, yes kita ada. Cumanya boleh tak saya tunjuk di TikTok sebentar nanti. Okay, boleh tak saya nak tunjuk dekat TikTok jam 3.30 nanti. Okay, sebab sekarang ni kan siaran kita pun dah nak sampai ke hujungnya. Jadi saya tak cukup masa sekarang nak tunjuk semua item. Okay, Stella Bangle kita ada by Zura Syawal. Tapi boleh tak saya minta untuk anda continue shopping ataupun continue cuci mata dengan saya jam 3.30 nanti di Habib Jewels _OS. Boleh? Okay. Kalau yang tadi tu kan sekitar 3 gram. Yang ini sekitar 3 gram. Okay, sekitar 3 gram. Zili dah ada 3K ya sekarang. Dulu beli 1.5K ya setahun. Harga emas kita kan sekarang dah berubah. Harga kita kan sekarang dah berubah, meningkat sedikit. Jadi adalah sedikit perubahan harga. Okay, untuk okay, dan SS. Okay, thank you so much untuk Your My Cupcake. Okay, untuk Lina, Basara Bajet. Okay, Lina dan juga Izzah serta by Zura. Okay. Dan juga untuk Nur Syazwan, boleh tak saya nak jumpa anda di TikTok jam 3.30 nanti. Okay, Habib Jewels _OS. Okay, Habib Jewels _OS. Okay, jumpa saya 3.30 nanti. Saya akan tunjukkan semua item-item yang anda request. Okay, semua yang anda request saya cuba untuk tunjukkan sebentar nanti. Okay, nanti nak 4K, baik beri cepat guys. Itu dia kata-kata daripada Stalun. Okay, sedikit orang kata reminder, cepat dapatkan sekarang sebelum harga lagi naik. Betul tu. Okay, thank you so much untuk mereka yang telah join bersama dengan saya sekarang ini di live Instagram. Tapi jangan risau, ini bukan pengakhirannya. Sebab apa? Kita akan jumpa anda sekejap lagi 3.30 di TikTok pula. Okay, thank you so much semua. Assalamualaikum, bye-bye. Jumpa anda sekejap lagi.